Cakap. Okay. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Marissa dan kita ada muka baru dekat sini which is Balkis. Yeah, so hari ni esok kita PRN, Bisnis Negeri Sembilan PRN, and then hari ni ada lagi news. Ada lagi news pasal undang luar Jelebu. Yes. Dikatakan ada apa? Cuba baca. Memaklumkan mesyuarat khas itu dipanggil secara tergesa-gesa menerusi notis bertarikh 30 Julai which is from Suara TV Official. Datuk-datuk lembaga luar Jelebu petikai kesahan mesyuarat khas Dewan Keadilan dan undang. Yes. Ada video. Video. Video Tak ada. Video. Tengok Cik Man. Panggil dia. Cik Rosman. Video. Cik Ada Rosman. video tak? Okay. Mana video? Video. Tentu ada. Okay, cuba kita cek video. Mari saya cek video. Lah macam mana flip? Facebook je. Flip. Okay, sekejap. Flip kamera. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tuan-tuan. Saya bawa balik solat Jumaat. Dan bila saya bawa balik solat Jumaat, macam-macam berita saya dengar ni. Dekat tiba-tiba ada PC daripada undang luar Jelebu. Dan kita ini tergempar lah sebab semalam saya diberitakan ada surat memanggil mesyuarat di Dewan Keadilan Undang untuk Jelebu pula. So sekarang tadi tetapi undang luar Jelebu tidak dijemput. Dan itulah macam-macam spekulasi lah. So sebelum kita ulas pasal berkenaan hal itu, saya nak tengok video apa PC tadi sebelum Jumaat tu. Dan saya serah kepada janji ada kat saya sekarang ni. Sementara saya pergi sebenarnya ini baru, saya pun nak tengok dia punya ni. So janji dengan saya depan ni ada Balkis, Marissa, Aiman, Akila, Zubaidah. Sekejap, saya flip kamera. Okay, nampak? Balkis, Marissa, Aiman, Akila, Zubaidah. Yang lain-lain tu dekat belakang, dia orang masih lagi tengah buat research dan sebagainya. Okay. So sekarang siapa nak cakap dulu pasal benda ni? Ana jumpa video. Marissa dah jumpa video. Marissa dah jumpa video. Ya. Okay, Marissa jumpa video, cakap apa benda masalah digital ni, Marissa? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala Ini video dia. wabarakatuh. Salam sejahtera. Tunjuk sini. Salam Jelebu beradat dan beradab. Mengambil maklum mengenai panggilan mesyuarat khas Dewan Keadilan dan Undang pada 31 Julai 2026 jam 4 petang di Istana Seri Menanti. Mesyuarat khas tersebut dipanggil secara tergesa-gesa melalui notis panggilan mesyuarat bertarikh 30 Julai 2026 dan disampaikan kepada Yang Teramat Mulia Undang Luar Johor dan Yang Tak dengar. Teramat Mulia Kal. Tengku Besar Parti Tak dengar. Mata tengok. So Aiman boleh tolong summarize kan? Tak, baca sampai habis lah. Jangan ni, panjang ke berapa minit? 5 minit. 5 minit. Okey lah, apa benda dia cakap? Apa benda ni Marissa dah cakap? Apa dia? Okay, basically dekat sini dia bantahan Datuk Lembaga Luar Jelebu Okey. dengan keputusan untuk nak turunkan undang luar Jelebu. Mana kamu tahu dia nak turunkan? Sebab semalam kan ada dalam meeting. Ya. Semalam meeting nak turunkan. Macam ni. Okay, make sure your fact is right, okay? Okay. Okay, sekarang ni kita tak tahu apa dalam mesyuarat tu dulu. Ya. Kita tak tahu. So, pastikan fakta betul Okay. Betul tak Aiman? Betul. Okay. So, Akila? Alah, apa sebab pula gifting suspended live visibility restricted ni? Alah. Report ni. Dia apa tu? Okay, tak cukup. Okay kan. Okay, sekarang tiba-tiba je lah ada orang restrict pula dah kita punya live tu, tak boleh give lah apa benda lah kan. Ada mendengki lah tu, padahal bukan kita cerita apa pun kan. Goya. Goy. Ha? Goy. Goy apa? Goya. Dah takut shaking. Dia takut dia. Oh goyang. Aduh, ni bahasa Gen Z semua tak tahu. Okay, live saya kena restrict tuan-tuan. Saya tak tahu tuan-tuan boleh, perempuan boleh tengok ke tak. Padahal kita baru je cuma tunjuk sidang media daripada Datuk-Datuk Lembaga Luar Jelebu.
So apa benda lah yang orang kerajaan ni takut sangat, goyang sangat ke pekerjaan ni koyak dia ni kan. Apa cerita ni. So apa tadi, okey cuba summarize kan sebenarnya apa benda. Boleh tengok dia orang cemburu dengan saya ada protege. Itulah. Okey boleh tengok anak-anak non koyak. Itulah tak apa-apa dah lah. Dia orang ni hari Jumaat pun nak koyak rabak, nak restrict saya punya live. Tengok tu live tadi dah naik kan 3,000, sekarang ni dah turun 2,000. Pasal apa dia restrict lah ni? Siapa yang buat kerja ni memang aduh, appeal not approve. Tengok. Aduh, dah problem. Tak apalah, kita keluar lah.